Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imadan-din wa ja'alaha ma'rajat lis-salikin wa ja'ala qurrata 'ainin fil musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma zidna fahma wa 'ilma wa hikmatan wa 'aqlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma qina fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma layyin wa fiqh fasih lisani li qira'atil Qur'an wal hadith wal azkar wal adhaniyah wal adhiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim am ittakhadhu alihatan min al-ard hum yunshirun law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya, atau mengambil kamu akan Tuhan yang lain daripada muka bumi ini, daripada bumi ini, bermula mereka itu kehamburan sekalian mereka itu. Jikalau adalah pada menjadikan langit bumi itu Tuhan lain melainkan Allah, nescaya kedua langit bumi itu rosak binasa. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang rahmat, taufik, hidayah, lagi teruskan ubudiyah kita, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diberi kita taufik, itu qadrullah ala ta'ati, itu kita dapat kuasa bagi tenaga untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kita, jadi kita sambung balik pada kitab kita, kitab cerita penutup yang mengajar belajar, cara belajar. Terjemah daripada kitab Ta'lim al-Muta'alim, Tariqut Ta'lim. Jadi kitab ini dia mengajar orang yang menuntut ilmu cara belajar. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tengok balik itu sambungan. Bukan kita masih duduk di dalam fasal ikhtiar al-ilmi wal ustaz wa syarik wa thabat alaihi. Itu pasal pada menyatakan memilih ilmu, guru dan taulan, dan menyatakan ketetapan ilmu. Jadi kita tengok baliknya. Itu kalau tengok sini baris yang keempat, dan bahawa mendahului ia, mendahului ia akan ilmu tauhid dan mengenai ia akan Allah Ta'ala dengan dalil. Jadi Muslim rahimahullah Ta'ala dia galak semoleknya segi atas tu, orang yang untuk ilmu tu dipilih ilmu yang terlebih elok dan yang dihajarkan. Orang elok satu, orang molek. Molek tu nisbah ilmu agama yang dihajarkan kepada pekerjaan
agamanya seorang pada ketika sekarang atau di hajat. Jadi ada ilmu yang perlu kita belajar sekarang, ada yang tak perlu lagi. Biasa kalau dalam bab fiqh kita buat ibarat, ilmu yang perlu kita belajar sekarang ialah ilmu sembahyang. Sebab hari-hari kita sembahyang. Adapun ilmu al-hajj tak perlu lagi. Sebab tak pergi lagi. Nak pergi pun tak tahu bila lagi. Boleh juga nak belajar, tapi biasa sayang hari-hari tu. Kadang setengah orang dia tupu hak lain, hari-hari dibuat tu salah banyak lagi, tak sah lagi. Tu. Jadi ini sebuah ilmu tu dikata dihajat kepadanya dan pada masa lagi akan datang. Hak akan datang suruh belajar juga. Bukan masuk tinggal. Tengok keadaan dulu. Budak sekolah, duduk ajar bak kahwin dah. Tapi ni tu nak juga ilmu tu, nanti tunggu masa lah. Panggil akan datang. Qala Syekh Muslim rahimahullah ta'ala nafa'ana bidarain amin ba'an. Itu harap faham. Dan hak ilmu ni kita tengok sikit. Dan bahawa mendahului ia orang untuk ilmu itu akan ilmu tauhid, dan mengenai untuk ilmu itu akan Allah Ta'ala dengan dalil. Kerana bahawasanya iman orang yang taklid itu, dan jika ia sahih di sisi kita sekalipun, tetapi adalah ia berdosa. Jadi dalam banyak ilmu sebelum ni kita dah sebut, dibahas. Ilmu yang kita kena beri tumpuan antaranya ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini ilmu akidah. Yang mana akidah ni ditekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun. Selepas tu baru diikuti ilmu lain. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh pegang kuat-kuat. Akidah pegang molek, dak gigih lah tu. Lepas tu diikuti orang lain. Ada orang dia mahir berkaitan ilmu bab fiqh ataupun bab lain, tapi akidah tu enggak ambil dia orang. Jadi ilmu akidah ni, ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, tu paling utama. Itu untuk kata wayang mukallaf ada pula sekian-sekian. Ada syarat-syarat dia. Nanti kalau kita tengok mukallaf, dia ada antaranya orang yang siapa umur siapa lelaki berapa, kurang berapa. Orang mukallaf. Ini orang yang mukallaf ni balik satu, berakal, sejahtera. Sejahtera baca ini dia tu lah. Mana dia layak berfikir, boleh berfikir pula. Dia pula ahli nazar. Nazar ni orang yang boleh fikir. Fikir benda lain boleh. Maksudnya nak mikir benda lain tu boleh. Dia tengok orang buat rumah, buat apa-apa, dia boleh fikir, buat berapa gini. Ada pun orang yang tak boleh fikir, ada pun kita kata orang betul lah. Orang betul tak masuk. Kita pun orang gila, tak masuk lah. Kita selagi kita boleh berfikir, disuruh kita cari ilmu. Tu. Jadi orang mukallaf disuruh belajar.
berkat juga dia sampai dakwah sampai seruan Nabi, seruan Nabi kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringkat-peringkat lah. Masa zaman dia panggil Bani Israel, antaranya disebut Nabi Musa. Jarak antara Nabi Musa tengah tu jauh. Lepas Nabi Musa tu jauh, baru pergi kepada Nabi Isa. Di zaman tu tak ada Rasul, diutus kepada Bani Israel tengah tu, ahli fatrah. Ahli fatrah ni mereka tidak sampai seruan. Adapun kita bahasa Arab, boleh daripada bahasa Arab. Jadi Nabi Ismail, sebelum Nabi Ismail tengah tu, zaman tak ada Rasul diutuskan, bahasa tengah tu. Lepas tu lama sikit barulah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat seruan. Jadi orang yang dipanggil tauhid, ilmu tauhid itu ia menjadi keutamaan. Jadi Muslim rahimahullah ta'ala isu kita mendahului akan ilmu tauhid, mendahului ilmu tauhid. Jadi dia ada backup pula. Ada dalam bawah tu kaki akan datang, kita akan temu Muslim rahimahullah ta'ala, dia akan larang kita supaya jangan beri tumpuan pada ilmu bahas. Itu tak boleh buat, sehingga tinggal ilmu fiqh. Dalam kitab Imam Ghazali disuruh kita jangan duduk bahas bab fiqhnya sangat, bab khilaf, pasal bab tauhid melampau sangat, sehingga tinggal persiapan untuk bertemu dengan Allah itu dalam lagi lah. Jadi ilmu akidah tu sama je. Maknanya taklah kata Nabi dulu agama lain, ini agama lain, tak ada lah. Seperti Nabi SAW bersabda, Al-Anbiya awladu allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Barak gitu ibarat. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, Al-Anbiya'u awladun allat. Para nabi antara mereka adalah seperti saudara sebapa. Anak berkat tu, dia kata Nabi Isa, Nabi Muhammad, kan hakikat hamba, rampak dia. Ummahatuhum syatta, ibunya ummahat tu, ibunya berbeza. Syariat dia tu berbeza-beza lah sikit. Wa dinuhum wahid, ada pun agama di bawah tu seruan sama, iaitu wa'budullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditekannya, Nabi ajar para sahabat asas tauhid. Tengok, nak teguh dalam hati tu perkataan dipanggil keesaan Allah tu. Nabi ajar, tengok cara ringkaslah jawab ni. Selepas tu diikuti dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi selepas khalifah yang keempat, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Zahilah dipanggil akidah tu, yang menyelewengnya Rasul. Jadi akidah tu antaranya Mu'tazilah. Itu Mu'tazilah. Selepas tu lah lahir. Lepas tu ada tokoh-tokoh yang membela, antaranya yang kita sebut Imam Abu Hasan Asy'ari. Lalu dia pada asal dia bermazhab Mu'tazilah. Dia keluar sebab dengan Mu'tazilah keluar. Mu'tazilah hukum dia hukum mudah sangat. Ada susah macam mana sama dikata kafir,
tu Khawarij timbul banyak lagi lah. Lepas tu diikuti dengan ilmu perpecahan lain. Jadi akidah yang betul tu lah mari. Jadi disuruh kita belajar ilmu tauhid. Kalau kita tengok balik ilmu tauhid tu dia mengandungi apa? Sebagai asal tauhid ni kalau dipanggil di sebuah bahasa lah, itu mengetahui bahawa sesuatu itu satu. Itu pada istilah dia bermaksud suatu ilmu yang bincang dia isbat dipanggil istimba. Itu akidah agama Islam. Jadi perbincangan dia mengandungi iaitu antaranya akidah. Contoh seperti Allah Ta'ala itu Qadim, jisim itu tersusun, Jauhar, Fir, Arab, semua tu lah. Dia bahan-bahan dia tu lah. Dan nak jauh daripada menyamakan Allah, dia sebut laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Jadi dia sebutlah jauh hafil, antaranya istilah-istilah yang kita biasa dengar orang yang biasa belajar ada berkaitan akidah, dia kata dengar lah adanya jisim, adanya jirim, adanya arat, adanya apa lagi. Semua itu tidak sekali menyamakan Allah SWT. Jadi ilmu tauhid hasil daripada kita belajar ilmu tauhid, wal hasil itu ada. Sebab itu Musannif rahimahullah dalam kitab ini suruh kita mendahului dulu akan ilmu tauhid. Antaranya as-sa'adatul, kebahagiaan. Kebahagiaan yang kekal. Kerana hasil kita tahu ilmu ni, keimanan kita akan bertambah macam mana kita sebab sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah semua tu. Kalau kita ambil ma'nawiyah daripada kata ma'ani, daripada sifat ma'ani, qudrah, iradah, sahabi. Atau kita ambil qawmuhu qadiran, hal keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Ataupun muridan, keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak. Jadi memang keadaan Allah itu berkehendak selamanya. Jadi apa-apa yang kita nak, kita berusaha, kita buatlah segala-galanya, jika dikatakan kita tak dapat, maka itu kita kena terima hakikat bahawa ada yang lebih berkehendak lagi. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi penyusun nisbah ilmu tauhid itu antaranya dua orang yang kita masyhur biasa sebut, Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ada lagi pengikut lain. Jadi ilmu tauhid ni dalam kitab cerita ni disebut ilmu mendahului ia akan ilmu tauhid. Jadi mendahului akan ilmu tauhid itu banyak orang disebut ilmu tauhid itu ilmu kalam disebut, ataupun dipanggil al-fiqhul akbar. Itu ilmu tauhid juga. Saya belajar, awak belajar apa tadi? Saya belajar ilmu kalam. Kalam tauhid lah. Awak belajar apa tadi? Dekat masjid tu. Saya belajar al-fiqhul akbar. Dipanggil istilah dia lah, nama-nama tauhid, al-asma'. Ataupun ilmu usul din. Ni orang ni biasa dengar lah. Bukan di fakulti usul din, kan? Jadi boleh nak ubah fakulti al-fiqhul akbar, pelik orang. Tapi itu nama-nama tauhid. Ilmu tauhid. Sumber dah lagi. Sumber dia itu dari naqli, dari naqala yang dipanggil dari yang pindah, ambil dari Quran, ambil dari hadis. Kuat dari itu. Walaupun di sana ada juga
Contohnya yang biasa kita buat ibarat sebelum ni, lembu dia hilang, dia nak cari, tak temu. Akhirnya tanya orang kata ada masuk dalam tu tadi. Jadi dia ambil perkataan orang tadi, naqal, dipindah tadi. Ada pun ni naqli dan akli. Sumber dia akli. Naqli Quran hadis pertama diikuti dengan ilmu akli, akal. Jadi hukum kita belajar ilmu tauhid fardul ain, tu fardul ain. Setiap kala walaupun dengan dalil yang umum, seperti dia tahu wujudnya Allah Ta'ala tu melalui penciptaannya, mesti tengok langit, tengok bumi, ni ada pencipta ni. Ada pun mengetahui dalil tafsir, ia panggil dalil terperinci, itu yang boleh seorang tu tolak keliru. Kalau kita tahu dalil ijma'i, nak tolak kekeliruan tu tak boleh lagi. Tu ada pun kalau kita tengok, sebab tu dalam kitab ni ada sebut, ada orang ni dia habis kitab ni, tapi dari ijma'i dengan dari tafsir ni dia nak beza antara dua tu. Ada ini musnad ada sebut dalam kitab. Jadi kalau kita tengok kali ini nisbah dari contoh dia suruh kita belajar ilmu tauhid, hukum dia fardhu ain. Jadi sekurangnya kalau kita dapat dari ijma'i itu, ringkas ni panggil ijma'i tu boleh dah, tapi untuk tolak kekeliruan tu payah sikit lah. Maknanya dalil dia panggil dia gerti. Orang yang belajar dalil ijma'i itu dia gerti bagi diri dia, untuk diri dia lah. Dia nak meyakinkan orang tak boleh lagi, payah sikit lah. Tapi lemah daripada menghuraikan dalil. Dia tak boleh. Orang kata apa artinya ada Allah Ta'ala itu, ada alam ni, you kalau alam ni gini-gini, tak boleh. Tu dan dia lepas ke lagi, lepas dah lah untuk orang awal. Jadi nak tolak syubhat yang datang tu mari tu, nak iktiraf, nak bakang orang mari, tak boleh, payah. Ada pun dari tafsiri, dia gerti orang hak tu, hak cakap tadi tu dia gerti, maknanya dia kuasai lah. Dia boleh hurai pula syubhat, boleh lawan pula segala iktiraf. Orang bangkang gini keluar dari gini, maka hak ni hukum dalam tafsir ni hanya fardu kifayah. Jadi tiap-tiap ia ada keadaan dia lah. Jadi taklah semua tu. Jadi nak tolak hanya maka hukum dia fardu kifayah. Kalau kita dah ada orang boleh buat berkaitan tauhid gini, tolak gini. Kalau kata gini jawab gini, lepaslah kita. Kalau dah lepas, jadi itu penting. Ajar sembahyang berjamaah ataupun sembahyang jenazah, ada dahulu orang bandar duduk pakai sembahyang, ada dah orang pergi masjid solat. Ini tak ada solat, doa dah solat. Itu wahyu. Yang berbeza apa tu ain dengan kifayah. Jadi dalam ilmu tauhid, sebab apa? Kita nak sebab tu lah. Sebenarnya Allah Ta'ala suruh belajar suruh nak suruh kuat akidah. Jadi berbicara dalam ilmu tauhid itu ia ada ilahiyah. Jadi tiga je. Ilahiyah, nubuwah, sam'iyah. Tiga. Ilahiyah ni dipanggil perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah, yang mengagumi perkara wajib, mustahil, harus. Tu. Ada pun nubuwah sama, bukan berkaitan dengan nabi dan para nabi, wajib, perkara mustahil, perkara harus. Ada pun sam'iyah yang lain dalam tauhid bicara,
perkara yang dinukil ataupun dinaqal daripada Quran dan hadis. Mana tak ada ruang akal fikiran kita tu nak fikir, tak ada ruang. Panggil apa? Tajri min tahtiha al-anhar. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina fi maqamin amin. Tak nak bayar. Orang yang muttaqin, takwa tu kepada Allah akan duduk di syurga. Mengalir di sungai. Dah nak fikir dah akal kita. Setengah tu tak percaya. Waktu dalam Quran disebut inna nak percaya tu. Panggil tak payah ragu, tak boleh ihtimal betul ke salah, tak payah. Sebab mari Quran ya begitu dia. Jadi ruang akal itu untuk fikir tak boleh. Seperti ada al-mahsyar, kebangkitan. Ada syurga, ada neraka, ada yang tak nak fikir. Itu. Sebab tu dia kata Ustaz rahimahullah ta'ala dia suruh kita belajar ilmu tauhid, akan ilmu tauhid. Itu nisbah akan ilmu tauhid. Dan dikata juga ilmu tauhid itu ia panggil al-i'tiqadu bi syai'in wahid. I'tiqad Tuhan itu satu. Kita i'tiqad Tuhan itu satu. Iaitu antaranya sebab itu disuruh kita pegang kuat-kuat mengenal Allah. Dan dikata lagi, kata Musa rahimahullah, dan mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan lagi. Itu. Jadi di sinilah maksudnya makrifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun. Para ulama mari bahas berkaitan ayat ni. Dalam tafsir Qutubi disebut liwahidu, iaitu nanti mendesakan Allah. Setengah tu disebut liya'rifu, untuk mengenal Allah. Maka disusung dia mengenal dulu, dia satu-satu. Lepas kita mengenal Allah, sudah tentu kita akan merasakan Allah. Lepas tu mari pula dengan kita mengabdikan diri kepada Allah dengan kita beribadat. Lima hari nak ibadat je. Jadi tidak kenal lagi keesaan dia tu. Nak esa Allah sudah tentu ada ilmu tadi, ilmu tauhid. Itu disebut. Jadi tadi itu disebut. Kalau bagi apa tujuan kita lihat dulu. Ini dalil yang menunjukkan kita dulu atas dunia ni ada tujuannya. Tidak mari saja. Li dipanggil lam, alif lam tu. Alif lam dipanggil aswadul uqbah. Lebahan lam pula tu panjang pula. Jadi kita hamba Tuhan tidak ada yang terbuka. Ada tugas dia. Ibn Abbas dipanggil liya'budu liya'rifu. Qurtubi sebut liwahidu. Itu. Jadi banyak kita tengok tidak akan menjadi manusia dipanggil illa wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ini banyaklah disebut dia kias ada tafsir. Jadi susunan selepas kenal Allah Ta'ala ya'rifu, lepas itu kita yuwahidu. Tu susunan dia lah. Jadi betul lah ke kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ibn Abbas kata liya'rifu, ai liya'rifu, maknanya kena kenal Allah dulu. Ciptaan dia, zat dia semua tu, sifat dia, zat yang satu apa, bukan maksud fikir zat tu, maksudlah. Lepas tu diikuti mendesakan Allah.
Allah, dia wahid. Lepas cukup dua tu, dia pergi kepada beribadah kepada Allah. Jadi itulah dia sebut sunnah dia. Jadi bila sebut ma'rifah, dalam kitab-kitab dia ma'rifah kalau tengok ma'rifah susunan ma'rifah, kalau tengok dalam kitab-kitab, antaranya dalam kitab Fathul Aziz, Bisyarh al-Misbah al-Munir, disebut berkaitan dengan ma'rifah. Iaitu ma'rifah idrak, itu mendapat di atas jalan jazam. Maknanya pegang kuat tu. Sebab seperti mana yang disebut, kita orang beriman kena ada pegang kuat. Sebab orang Kristian, orang agama lain, dia pegang kuat juga agama dia. Siap total lahir dia setengah tu. Baik kuat tu, dia pegang kuat. Tapi kita kena pegang. Tapi yang kita pegang kuat tu mutabiqatu, bertepatan dalil. Ada dalil kita pegang tu. Bukan saja. Jadi bukan syok. Masa kita pegang kuat-kuat tu, kita ada syok, ada Allah, ada wahab. Tu. Jadi jazam, ia kalau tidak bertepatan dengan dalil, tidak muwafiqah, ia panggil tidak menepatilah, tidak, ia panggil muwafaqah, maka dipanggil jahlul murakkab. Ini panjang pula tu, jahil murakkab. Jahil murakkab ni jahil berlapis-lapis. Nak buang ni payah tu, kosok dulu. Sebab jahil murakkab ni ada penyakit dia. Dia rasa semua pandai. Payah. Contoh dia sebut dalam kitab-kitab. Kalau muka berkaitan pak jahil tu panjang. Dia dibahas jahil basi. Jahil basi, jahil selapis je. Ditanya kepada dia, apa hukum air mani itu? Dia kata apa? Dia kata air mani itu saya tak tahu. Mudah lah. Saya tidak tahu. Kamu dah jawab gitu. Sebab dia tahu memang dia jahil. Tu kelebihan jahil basi tu. Dia mudah lah nak betul dia tu. Ada pun jahil murakkab, pelapis-lapis tu, dia rasa diri dia tu pandai. Tu. Bila dia tanya apa hukum air mani, dia kata air mani itu najis. Bukan setakat dia cakap gitu je, dia kata air mani najis. Dia kata pula apabila terkena kain maka wajib basuh. Tu. Supaya ibarat gitu. Sedangkan salah dia sebut tu air mani memang najis. Dah tu basuh kain tu kena air mani kan, basuh kain. Kita dibimbangi takut air mazi dia juga kena kan. Kalau ambil air mani gitu je, air lah. Tapi bila tu ambil air mani, dia ingat ada air mazi juga. Jadi jahil murakkab ni ayo sebab ibu lapis-lapisan tu banyak. Jadi kalau dia pegang sesuatu tu, dia mengenal Allah, tapi dia ada syak, ada zon, maka lain. Jadi awal agama batu musannaf Allah Taala disusun ilmu tauhid dan mengenai akan Allah Taala itu dengan dalil. Jadi makrifah wajib di atas tiap-tiap mukallaf itu ialah makrifatullah. Diiktikad bahawa Allah Taala itu bersifat dengan tiap-tiap kamalan, kesempurnaan. Kesempurnaan. Jadi Maha Suci Allah tiap-tiap sifat kekurangan ada. Disebut dalam kitab Al-Anwar Bahiyah. Disebut ada orang dia tolak sifat dulu sebab kata buat apa? Sikit sangat sifat Allah. Dulu je. Itu nak suruh kita faham dulu. Ada banyak lagi. Tu.
Jadi bila sebut makrifah, dia terbahagi berempat. Ia panggil ma'rifatu haqiqati, ma'rifah haqiqah, ma'rifatu ayaniyah, ma'rifatu kashfiyah, ma'rifatu burhaniyah. Jadi ma'rifatu haqiqah ni apa dia? Itu ma'rifatu Allah, ma'rifatullah Ta'ala dengan zatnya, bukan subiki zatnya, lebih itu hakikat. Ini ma'rifat yang hakiki tu. Adapun ayaniyah tadi itu ma'rifat ahli jannah. Ahli syurga dia boleh menguasai, dia mengetahui keadaan tadi. Kenikmatan besar. Nak cerita siapa tak melayan korang, dia sebut kalla bal tuhibbuna al-ajilah tadawna al-akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dapat tengok Allah. Saya tu mahu sedap dah nikmat tu. Allah tak tanya nak nikmat lagi, dia kata tak boleh, tak boleh ya apa apa, tak boleh Allah syukurlah. Akhirnya Allah Ta'ala buka hijab ila rabbiha nadhirah, dapat melihat Allah Ta'ala. Waktu nikmat besar lagi syurga tadi. Ada pun ma'rifatu kashfiyah, itu ma'rifatu awliya bagi Tuhan mereka. Wali-wali Allah ni, dia wali Allah, dia. Sebab di Quran sebut, ada ketahui oleh inna awliya, wali Allah la khawfun, tidak ada takut, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, tak takut, tak sedih, gembira je. Ada pun ma'rifatul burhaniyah ni dijatuh kepada ma'rifatul ulama. Dia semakin dekat dengan Allah hasil daripada tahu dalil-dalil. Jadi kau tengok situ, awliya duduk atas para ulama. Jadi kebanyakan, ada setengah dikatakan, terjadi wali-wali Allah itu hasil daripada ulama. Dia tahu dalil. Ada juga sikit hasil Allah Ta'ala buka dia tu, pilih jadi kekasih Allah. Tapi dia kebanyakan akthar, maka ialah di kalangan para ulama. Ada ulama yang beramal dengan ilmu dia tadi. Ia bukan ilmu ulama yang dia belajar tinggi-tinggi, khatam kitab banyak-banyak, tapi tidak beramal dengan dia. Bahkan dia tidak boleh nak tu. Ini dalam kitab kita ni, kitab itu ada sebut lagi, bawah lagi, dia akan sebut. Bahkan Muslim rahimahullah ta'ala sekat bawah lagi, bukan bermaksud dia nak hina, tapi maksudnya hakikat begitu. Wa'iyyazubillah. Kalau tengok dalam kitab Mazali begitu juga, banyak kitab-kitab, tapi tidak menjamin ia akan masuk syurga. Dah begitu dah, ia belajar dah kan, ada orang di sana macam kita kata semayang lah, celaka orang semayang, orang semayang ni begini banyak disebut dalam Quran. Mana yang saya tak semayang lah, bukan, kena semayang, tapi di sana ada kumpulan yang Allah Ta'ala dah pilih, yang disebut khashi'in, orang yang khasyat. Jadi kita nak masuk kumpulan tu lah. Jadi kita tengok disebut situ, iaitu mengenai ia akan Allah Ta'ala dengan dalil, dengan dalil itu, dengan dalil. Sebab dalil bahaya juga, ia jadi muqallid. Muqallid ni bahaya, muqallid. Sedangkan dia itu ahli nazar, dia boleh fikir. Jadi kalau tengok muqallid ni, dia ada hukum dia, hukum iman dia sah, setengah dia kata, tapi dia duduk dalam dosa. Sebab ikut je lah, katakan ikut guru dia tu, mula boleh lah, boleh tu. Akhirnya guru dia kata, untuk tahun ni kita dah ada buah, kita dah sembahyang maghrib,
ya ke? Ikutlah. Sedangkan dalil telah ada 3. Kalau orang tahu dalil, maka dia terkeluar daripada disebut muqallid. Itu muqallid yang boleh rosak dia tu disebut. Sebab pendapat yang sah dikatakan orang yang bertaklid ni dikira orang mukmin, orang mukmin yang berdosa. Sekiranya dia mempunyai kelayakan berfikir, bagi ahli nazar, berfikir boleh, cari dunia, cari boleh fikir, boleh fikir, tak ada masalah. Hai memang orang boleh fikir, tapi ada pun di sebaliknya orang yang bukan tak nak fikir tu, maka ia tidak berdosa. Itu. Jadi muqallid, orang yang mengambil pendapat orang lain dengan teguh, yakin di mana pendapat itu bertepatan dengan hakikat sebenar. Itu bertepatan dengan dalil yang sebenar tu. Dalil itu yang dituntut daripada mukallaf itu ialah dalil yang secara umum. Jadi disebut di situlah disebut ahli nazar, muqallid. Itu beza tu. Jadi ahli nazar ni orang yang sihat. Kalau kita bahasa mudah, ahli nazar ni orang yang sihat akal, mampu berfikir. Seperti macam orang juga, ia dikira berdosa jika tak menggunakan akal untuk cari ilmu, untuk memahami ilmu, untuk memahami fiqh. Dipanggil setiap ilmu tu dari fiqh, dipanggil al-fahm, kefahaman dia tu. Jadi kita akan sambung balik dekat illah dia. Yang disebut kerana bahawasanya iman orang muqallid itu, jika ia sahih di sisi kita sekalipun, tapi ia berdosa dengan meninggalkan, yakni meninggalkan mengambil dalil. Jadi nak ambil dalil itu mesti ada ilmu. Itu kita akan bahas balik. Moga mohon maaf kita bersama. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna hadha al-yawma wa tabarakna min ba'dihi tabarakna ma'asum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.